Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang membuat liputan pada malam ini. Satu program yang menjadi program ikonik di Kuala Lumpur ini yang dinamakan Iftar at KL. So kali ini adalah kali ke-13 dah penganjurannya, dan bersempena dengan Iftar at KL pada malam ini juga adalah dilangsungkan malam apa dipanggil 7 lekor, ya. Bermula malam 7 lekor. So kita ada rakan strategik seramai 15 rakan strategik pada kali ini, dan DBKL di antara salah satu rakan strategiknya, dan ada dua juga program utama pada kali ini, iaitu program bubur lambuk, rasa bubur lambuk Rewang Wira. Yang ini dan kemudiannya telah diedarkan sebanyak 8,000 bubur lambak untuk peserta-peserta atau pengunjung di program pada hari kali ini, dan juga program pertandingan pelita kota yang melibatkan 11 pejabat parlimen, pejabat cawangan di BKL, ya. Dan kita telah menyaksikan 3 pemenang utama tadi, dan alhamdulillah saya rasa ini adalah program baik untuk dijadikan satu program tarikan kepada pelancongan khususnya di Kuala Lumpur ini. Jadi mungkin program ini diteruskan? Ya, kita akan teruskan. Kalau kita tengok pada malam ini saja kehadiran hampir 15,000. Ya, jadi ini adalah satu perkara yang baik, maknanya mendapat sambutan daripada orang ramai sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya. Baik. Siapa nama? Nama saya Aminah Khairi. Seorang lagi kawan? Nama saya Nur Hayati. Saya memang kerja kat sini, so bukan first time, tapi kawan daripada? Saya daripada Melaka, saya duduk dekat Melaka lah. Ni first time saya datang buka puasa dekat Taman Merdeka ni lah. Sebab ni saya first time kat sini, saya tak expect pun macam suasana dia semeriah ni. Saya ingatkan mungkinlah sebab sini susah nak solat ke apa kan. Saya ingatkan mungkin tak ramai orang, tapi ni ramai. Ada sedia jual, ada berbuka lagi, happening lah. Kita plan kita buat potluck hari ni. Kita orang daripada pelbagai negeri. Saya dari Shah Alam, kawan saya Syafiq dari Kedah. Ini Aizat dari Kedah juga, dan ini Amirul dari Taiping. Rasa seronok lah sebab especially dapat berbuka dengan kawan-kawan. Ni pun ada lagi 3 orang yang on the way. Dapat rasa seronok and macam agak overwhelming jugalah sebab macam ramai manusia. I mean like ramai orang lah kan. Sangat meriah. Suasana memang meriah, cantik, memang berbeza lah daripada apa yang saya selalu buka. Harus sebab yelah meriah kan, ramai-ramai berkumpul.